para hadirin dan juga ahli-ahli kelab pidato yang saya sayangi, serta serikandi kelab pidato perdana iaitu Cik Senditan yang saya hormati dan sanjungi. Hari ini tajuk ucapan saya ialah mengapa proses penceraian fasa agak sukar diselesaikan. Kenapa saya pilih tajuk ni? Kenapa? Kerana kebelakangan ini beberapa orang di sekeliling saya, termasuklah ahli keluarga, rakan dan juga orang-orang jiran terlibat dalam hal cerai, proses penceraian. Proses penceraian datangnya daripada melibatkan dua pihak, pihak suami, pihak isteri. Jika datang daripada pihak suami, selalunya keadaan ini agak senang diuruskan. Tetapi ia datang masalah jika pihak isteri yang menuntut cerai. Ini yang selalu agak sukar diselesaikan. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya perlu terangkan apakah maksud cerai fasa. Saya bukanlah orang yang bijak pandai tentang hal-hal agama, tetapi saya pasti setiap orang Islam, terutamanya orang Islam yang berkahwin, perlu tahu ilmu tentang nikah kahwin. Sama juga tentang ilmu halal haram. Itu perlu diketahui oleh setiap orang Islam. Tidak boleh kata, saya tak tahulah pula kalau makan di kedai pork free ni tak boleh makan. Tapi mereka menghidangkan arak juga haram buat kita. Pinggan yang digunakan, cawan yang digunakan dengan air arak yang dituangkan pun, bila bekas makanan yang kita gunakan tu pun haram juga. Jadi ini pun antara perkara yang patutnya perlu diketahui oleh setiap orang Islam. Jadi disebabkan macam Cik Badulin kata, bila kita tidak ada ilmu dalam sesuatu perkara, maka sukarlah kita untuk mengatasi jika ada berlaku apa-apa masalah. Jadi di sini, cerai fasa selalunya dituntut oleh belah pihak isteri apabila mereka tidak berpuas hati berpuas hati dari pihak suami. Selalunya perkara yang berlaku ialah dari segi nafkah, dari segi pasang lagi satu, dan juga kadang-kadang kes yang berat iaitu sampai mencederakan badan, iaitu gaduh. Maksud saya suami pukul isteri lah, isteri pukul suami tak apa. Sebab isteri kalau pukul suami apa kuatnya pun, paling-paling pun piring terbang, kan? Tepis lah, kan? Suami kalau tolak sikit pun dah terpelanting jauh isteri tu kan, kekuatan dia tu kan. Okey. Jadi masalah yang selalu berlaku, contohnya saya ada seorang kawan. Dia mengadu pada saya dah 1 tahun dia sudah tidak tinggal sebumbung dengan suaminya, tetapi suaminya masih tidak mahu menceraikannya kerana sebab dia tinggalkan rumah, berpisah daripada suaminya kerana suaminya ada pasang perempuan lain di belakangnya. Dapat tangkap lah, dia dapat tangkap. Kau dapat tangkap, kes sampai dia dah kira tak apa. Dia bila dapat tangkap tu yang jadi kes lah tu. Jadi di sini jadi di sini dia sudah tidak puas hati. Jadi dia tidak puas hati, jadi dia hendak menuntut cerai. Malangnya pihak suami tetap juga tidak mahu menceraikannya. Itu yang membuatkan kes ini berlarutan sehingga beberapa tahun. Ya, kerana perlu diingat
wahai para suami dan para isteri. Kebanyakan di sini dah kahwin kan? Ada yang belum kahwin? Ada yang dah belum kahwin kena tahu juga. Nak kahwin? Nak kahwin. Soalan cepuan, kahwin tak? Sebab perlu diingat para suami dan para isteri, bila kita mengikat tali perkahwinan, si suami di depan kadi telah bersetuju dan berjanji atas 3 perkara. Satu, akan memberi tidak akan meninggalkan isteri selama 4 bulan berturut-turut, 4 bulan hijrah, tanpa memberi nafkah, tidak memberi nafkah, ataupun salah seorang ahli keluarga tidak memberi nafkah pada isteri. Dan ketiga, mencederakan badan isteri atas tiada sebab, sedangkan si isteri itu taat setia pada suami. Okay, macam sesajalah balik rumah dia tak ada apa je, pang suami isteri dia. Itu dah kira boleh tuntut cerai lah. Maka itu dah kira betul tak kira tuntut cerai tu. Maka bila dah salah satu perkara tersebut berlaku, maka isteri berhak menuntut cerai atas haknya. Okey? Jadi di sini bila kita ingat 3 perkara ini, kerana 3 perkara ini jika salah satu berlaku, barulah si isteri ada hak menuntut cerai. Masalahnya sekarang 3 perkara ini tidak timbul, tapi si isteri nak minta cerai sebab suami pasang lagi satu. Senang saja saya cakap. Kalau awak pergi ke Tok Kadi jelak. Atas sebab apa kau nak minta cerai? Suami saya pasang satu. Lelaki Islam dibenarkan kahwin 2. Apa pasal? Dan juga kenapa jadi menyebabkan proses penceraian fasad ni susah, menambahkannya kesukarannya ialah bila si isteri meninggalkan rumah, keluar rumah, mengambil tindakan keluar rumah. Bila dia dah keluar rumah, bila dia mengadu pada Tok Kadi, dia kata saya sudah keluar rumah, tinggalkan suami saya. Dah lagi nampaklah si isteri ni sebenarnya yang bersalah. Nusyus. Yes. Apa namanya? Nusyus. Bukan no shoes. Masa pergi keluar tu dia pakai shoes. Jadi apa yang saya hendak nasihatkan pada para isteri sekalian, bukanlah saya nak bagi tips bukan nak bagi petua, tetapi kita perlu ingat dalam keadaan apa sekalipun kita mesti jaga emosi dan tingkah laku serta perkataan yang pertuturan yang dikeluarkan. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata atau perbuatan sukar dimaafkan. Jadi daripada sini kita perlu ingat tentang 3 perkara: nafkah batin, nafkah zahir, dan juga kecederaan di badan. Jika para suami isteri tidak dapat membuktikan 3 kes ini ataupun punca boleh menyebabkan bercerai, janganlah mimpi nak minta cerai, nak mengadu, nak menangis darah dekat Tok Kadi. Tak akan dilayan. Tak akan dilayan. Dan jangan pula kita nak menuduh, oh tidak, tidak adil. Tok Kadi tu lelaki, dia benang lelaki saja. Tidak, sebab sukar. Tok Kadi tu bukan bapa saudara kita yang tahu kisah kita di dalam rumah. Saya ambil contoh ya. 2 tahun lepas, suami saya ada dapat tak tahulah, ada satu masa dia dapat satu penyakit. Dia kalau tak minum air bergula, dia akan cepat pingsan macam tu. Jadi satu hari dia tidur. Jadi saya pun seronok tidur, okey. Saya pun masak, saya kejut suami saya bangun. Selalunya suami saya kalau walau macam mana pun dah siap masak makan kat atas meja, kejut dia akan bangun. Tapi tak bangun. Tak apalah, saya makan juga. Lama-lama saya dah risau. Rupanya suami saya pingsan. Yes, hypo.
Jadi saya panggil ambulans. Dalam keadaan kelam kabut tu saya pun tak pernah ambulans datang rumah saya, anak saya seronok. Anak saya tidak takut tapi lagi seronok bila melihat seronok melihat ambulans datang, sorong masuk dalam rumah. Sampai di hospital, doktor bertanya pada saya, "Puan, ada gaduh dengan suami ke?" Saya terperanjat. Kenapa dia tanya macam tu? Jadi saya kata tidak, suami saya tak bangun-bangun. Itu cerita saya. Tapi dia sebagai seorang doktor yang tak ada kaitan dengan saya, tak ada saksi di rumah saya. Jadi dia ambil langkah berjaga-jaga dengan membuat pemeriksaan segalanya. MRI buat semua. Sebab takut saya sudah ketuk kepala orang, mana tahu. Kan betul tak? Jadi dari sini kita lihat pada kes penceraian pula. Tok Kadi tak tahu apa berlaku dalam rumah. Kalau awak nak kata suami saya tak bagi nafkah, mana buktinya? Sukar. Tak bagi nafkah batin, lagi sukar. Nak tunjukkan cedera, tak ada. Tak pernah buat report polis, tak ada. Elok, kulit saya putih, cantik. Jadi di sini satu perkara yang perlu saya ingatkan pada para isteri, dalam keadaan apa sekalipun, gaduh besar ke, gaduh apa ke, jangan sekali-sekali mengambil tindakan keluar daripada rumah. Ini akan menyukarkan keadaan jika ada niat untuk menuntut cerai fasad. Biar suami yang keluar. Dia keluar, tukar kunci. Tukar kunci. Dia tak dapat masuk, cakap dengan Tok Kadi. Dia keluar rumah, bawa kunci. Sekian saja. Ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada hari ini, iaitu untuk menunjukkan kenapa kadang-kadang proses cerai fasad tu sukar diambil. Sebenarnya tidak sukar untuk menuntut cerai, tapi prosesnya untuk menunjukkan bukti dan segalanya mengambil masa yang agak panjang. Jadi sebelum kita mengambil keputusan apa-apa, tanya diri kita, adakah kita sanggup untuk melalui, orang kata kalau proses perceraian ni kita masuk neraka sebenarnya. Masuk neraka. Sebab you kena turun naik mahkamah. Adakah sanggup tekanan emosi, tekanan fizikal dan segalanya? Kalau tidak, perbaikilah perhubungan suami isteri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.